Adakah anda percaya, seorang gadis berusia 17 tahun, disiksa oleh sekumpulan remaja selama lebih daripada 40 hari, akhirnya dimasukkan ke dalam tong simen, hilang sepenuhnya dari dunia ini. Ini bukan filem. Ini adalah kisah yang benar-benar berlaku. Kes mayat tersembunyi dalam simen Lindsay dikenali sebagai salah satu kes yang paling tidak berperi kemanusiaan di Jepun. Hari ini saya akan membawa anda ke dalam jurang gelap ini. Saya kawan lama anda, seorang pencerita yang suka menggali kebenaran. Kisah ini membuat saya tidak boleh tidur sepanjang malam. Ini bukan sahaja kejam, bahkan membuat hati sakit dan marah. Mengapa remaja-remaja itu begitu kejam? Mengapa tangisan meminta tolong mangsa tidak ada yang menjawab? Bagaimana semua ini boleh berlaku? 15 minit seterusnya, kita akan bersama-sama mendedahkan kebenaran tragedi ini. Tokyo pada tahun 1988. Jalan-jalan pada waktu malam tidak tenang. Junko Furuta, seorang pelajar sekolah menengah berusia 17 tahun, baru sahaja selesai bekerja, menunggang basikal pulang ke rumah. Keluarganya biasa sahaja, belajar sambil bekerja. Adalah seorang gadis yang bijak dan bekerja keras. Siapa yang boleh bayangkan, malam itu, hidupnya akan berubah sepenuhnya. Dua remaja, Hiroshi Miyano dan Arwaishi Watanabe, menunggang motosikal merayau di jalanan. Miyano berusia 18 tahun, adalah samseng yang tidak berpendidikan. Ibu bapanya sibuk dengan kerja, tiada siapa yang mendisiplinkannya. Dia berkelahi dan bergaduh sejak kecil. Dipecat dari sekolah pada tahun pertama sekolah menengah. Mulutnya penuh dengan kata-kata kasar. Seluruh dirinya seperti kuda liar yang terlepas dari kawalan. Watanabe berusia 17 tahun. Ibu bapanya bercerai. Bapanya meninggal awal. Dia juga berhenti sekolah awal. Hidup dari kerja sambilan. Kedua-dua orang ini berkumpul bersama, seperti serbuk mesiu bertemu percikan api. Ditakdirkan untuk menimbulkan masalah. Hari itu adalah 25 November. Akhir bulan, mereka tiada wang di poket. Timbul niat jahat, mahu merompak wang untuk dibelanjakan. Malam sekitar jam 8 atau 9, mereka menyasarkan Junko, seorang gadis yang berbasikal sendirian. Di mata mereka, dia adalah mangsa yang sempurna, berpenampilan menarik, dan bersendirian, boleh merompak wang, dan juga memuaskan keinginan mereka yang lebih gelap. Rancangan mereka kejam dan licik. Watanabe bertindak dahulu, mengejar Junko, menendangnya sehingga jatuh dari basikal. Gadis itu jatuh hingga pening. Belum sempat bertindak balas, Watanabe membuang basikalnya ke sungai, kemudian cepat-cepat melarikan diri, meninggalkan Junko bersendirian, terdiam di tempat, penuh dengan kekeliruan dan ketakutan. Dia tidak tahu, ini hanya permulaan mimpi ngeri. Tepat ketika dia sedang risau, Miyano muncul dengan motosikalnya. Dia berpura-pura menjadi orang baik. "Hai gadis, awak tak apa-apa. Saya baru sahaja melihat seseorang menendang awak jatuh. Orang itu gila, selalu melakukan perkara seperti ini." Junko kesakitan kerana jatuh, dan basikalnya hilang. Melihat abang yang nampak baik hati ini, dia merasa sedikit bersyukur di hati. Bagaimana dia boleh tahu? Ini adalah perangkap yang dirancang dengan teliti. Miyano terus berlakon. "Basikal awak jatuh ke sungai. Sekarang tak boleh diambil. Macam mana kalau saya hantar balik dulu? Esok saya akan membantu mengambil basikal itu." Junko berulang kali mengucapkan terima kasih. "Terima kasih abang. Anda betul-betul orang baik." Dia naik ke motosikal, berfikir dengan sepenuh hati, telah bertemu penyelamat. Tapi dia tidak tahu, apabila naik ke motosikal, dia tidak akan pernah pulang ke rumah lagi. Miyano tidak menghantarnya pulang, sebaliknya membawanya ke tanah kosong. Junko merasa ada sesuatu yang tidak kena.
"Abang, awak bawa saya ke mana?" Miyano menghentikan motosikal, menunjukkan wajah sebenarnya. Dia mengeluarkan pisau, menempelkannya pada Junko. "Saya beri dua pilihan. Atau tidur dengan saya, atau mati. Awak pilih sendiri." Junko ketakutan sehingga kaku. Dia baru berusia 17 tahun. Tidak pernah menghadapi ancaman seperti ini. Dia berkata dengan menggigil, "Abang, jangan sakiti saya. Apa yang awak suruh, saya akan lakukan." Miyano ketawa sinis, membawanya ke motel kecil berdekatan. Di pintu masuk motel, dia menempelkan pisau di belakangnya, memberi amaran kepadanya, "Jika awak berani menjerit, saya akan buat awak berdarah." Malam itu, Junko mengalami saat paling gelap dalam hidupnya. Miyano merogolnya, dan ini hanya permulaan penyaksaan. Selepas itu, Miyano menghubungi Watanabe. "Aku berjaya, cepat datang sini." Pada masa itu, di rumah Watanabe ada dua rakan kongsi lain, Ogura dan Minato. Apabila mendengar ada peluang, segera bergegas ke motel. Keempat orang ini, kesemuanya adalah orang-orang pinggiran masyarakat. Ogura berusia 17 tahun. Ibu bapanya bercerai, kekurangan kasih sayang sejak kecil. Berhenti sekolah pada tahun pertama sekolah menengah. Pernah bekerja sebagai pelayan dan pencuci kereta, tapi rasa gajinya sedikit. Mengambil jalan yang salah. Minato berusia 16 tahun. Keluarganya sangat ketat. Dia dipukul dan dimarahi oleh ibu bapanya sejak kecil. Apabila dewasa, dia mula melawan, malah memukul ibunya hingga berdarah. Sekumpulan remaja ini, tanpa impian, tanpa batasan, hanya keganasan tanpa had dan nafsu. Junko memandang kumpulan ini, hati seperti mati. Dia bertanya kepada Miyano, "Abang, bila kamu akan lepaskan saya? Ibu saya masih menunggu saya balik untuk makan." Mereka ketawa terbahak-bahak. "Sebentar lagi kami lepaskan awak. Ikut kami dulu." Junko tidak berani melawan. Berfikir jika dia bertahan, dia boleh terus hidup. Tapi dia tidak tahu, kumpulan syaitan ini sama sekali tidak berniat melepaskannya. Mereka membawa Junko ke rumah Watanabe, sebuah bangunan 2 tingkat kecil. Di tingkat bawah tinggal ibu Watanabe. Tingkat 2 menjadi syurga mereka. Mereka mengurung Junko di tingkat 2, seperti mengurung mangsa. Miyano memanggil dua rakan kongsi lagi, Nakamura dan Ishii. Kedua-dua orang ini hanya pengikut Miyano. Mendengar ada keseronokan, bergegas datang dengan penuh semangat. 6 orang mengelilingi seorang gadis. Junko akhirnya sedar, dirinya terperangkap dalam situasi tanpa harapan. Dia mula melawan, menjerit meminta tolong sekuat tenaga. Tapi kumpulan ini sama sekali tidak menganggapnya manusia. Mereka menutup kepalanya dengan bantal, membuatnya tidak boleh bernafas, menutup sekejap, melepaskan sekejap, sehingga dia tidak berani menjerit lagi. Malam itu, Junko diseksa secara bergilir-gilir. Di tingkat bawah, ibu Watanabe mendengar bunyi. Dia membuka pintu untuk melihat. 6 orang muda mengelilingi seorang gadis. Pemandangan itu tak tertahankan. Junko penuh dengan keputusasaan, berfikir bahawa wanita ini akan menyelamatkannya. Tapi ibu Watanabe hanya berkata perlahan, "Jangan terlalu bising." Perlahan sedikit, kemudian berpaling dan pergi. Harapan terakhir di hati Junko musnah sepenuhnya. Dia terperangkap di bilik ini, diperlakukan seperti haiwan ternak. Pada siang hari, seseorang memerhatikannya. Pada malam hari, penyiksaan diteruskan. Mereka memaksanya menghubungi keluarganya, mengatakan bahawa dia lari dari rumah dan tidak akan kembali. Junko ditelefon, dengan pisau menempel padanya. Tidak berani berkata benar. Ibu bapanya menjerit dengan risau, tapi telefon dirampas oleh Miyano, terus ditutup. Beberapa hari berikutnya, Junko dipaksa menghubungi 2 kali lagi, memberitahu keluarganya.
Dia tidak akan pulang dalam masa terdekat. Ibu bapanya menganggap dia benar-benar lari dari rumah. Beransur-ansur menyerah untuk melaporkan kepada polis. Dan kumpulan syaitan ini tahu bahawa tiada siapa akan menyelamatkannya. Menyeksanya dengan lebih kejam. Pada mulanya, mereka hanya merogolnya. Kemudian, itu sudah tidak memuaskan nafsu kebinatangan mereka. Mereka mula memukulnya. Bukan sekadar beberapa pukulan ringan. Sebaliknya memukul sehingga seolah-olah mahu membunuh. Kadang-kadang bahkan memukulnya hingga pingsan. Kali pertama memukulnya hingga pingsan. Mereka masih agak panik, takut dia mati. Cepat-cepat menyiramnya dengan air sejuk untuk membangunkannya. Tapi apabila melihat dia sedar, mereka menjadi semakin kejam. Setiap kali memukulnya hingga pingsan, menyiramnya dengan air sejuk. Seperti bermain permainan, Junko dikurung selama lebih daripada 2 minggu. Awal Disember, dia menyambut ulang tahun ke-18, yang sepatutnya menjadi saat paling indah pada masa mudanya, namun menjadi hari paling menyakitkan baginya. Hari itu, mereka menyeksanya sepanjang malam. Hingga petang, kumpulan itu penat hingga tertidur. Junko mengambil peluang, menyeret tubuhnya yang penuh luka, berlari ke tingkat bawah, mengambil telefon untuk melapor kepada polis. Baru sahaja dia mendial nombor, belum sempat bercakap, Miyano tiba-tiba muncul entah dari mana, merampas telefon itu, menutup telefon. Beberapa saat kemudian, pusat panggilan kecemasan menghubungi kembali. Miyano berpura-pura, "Maaf, saya berniat menghubungi ambulans. Salah nombor." Junko berdiri di sebelah, takut hingga tak berani bersuara. Dia tahu, jika menjerit, dia mungkin akan dipukul hingga mati di tempat. Usaha melarikan diri kali ini gagal, membawa dendam yang lebih kejam. Miyano memarahi rakan-rakannya dengan keras. "Mengapa kamu tidak memerhatikannya?" Kemudian keempat orang itu menerkam Junko seperti binatang buas, memukul dan menendangnya tanpa henti. Mereka juga membawa gam, memegang mulutnya dan menuangkan gam ke dalamnya. Berkata, "Bukankah awak mahu melapor kepada polis? Saya akan buat mulut awak melekat." Watanabe mengeluarkan pemetik api, membakar kakinya. Minato membawa minuman keras, memaksanya meminumnya. Mereka memukulnya hingga hilang kesedaran. Baru berhenti. Masa sampai pertengahan Disember, Junko telah diseksa selama lebih daripada 20 hari. Badannya sudah sepenuhnya musnah, kehilangan kawalan kencing dan buang air besar. Kakinya dibakar hingga reput, malah berjalan pun susah. Watanabe jijik kerana dia mengotorkan lantai, menyuruhnya menjilat hingga bersih. Junko menggeleng dengan lemah. Yang diperoleh adalah pukulan lagi. Mukanya dipukul hingga bengkak dan cacat. Kiri dan kanan tidak simetri, tapi mereka masih terus memukulnya. Kumpulan ini masih berbincang. Dia tidak boleh berjalan, tidak boleh ke bilik air. Kencing di lantai masih boleh diterima. Kalau buang air besar di lantai, macam mana? Watanabe berkata, "Mudah, tidak memberinya makan, hanya beri susu." Mereka bertanya kepada Junko, "Adakah awak cirit-birit kalau minum susu?" Junko menggeleng. Mereka ketawa sinis. "Kalau begitu bagus, kalau awak berani buang air besar di lantai, kami akan buat awak makan semuanya." Hari-hari berikutnya, mereka memberi Junko timbunan cawan kertas, menyuruhnya kencing dalam cawan, malah memaksanya meminumnya. Di dalam bilik, penuh dengan bau air kencing dan nanah busuk. Miyano jijik dengan bau itu, jarang datang lagi. Kerja memerhati diserahkan kepada Watanabe, Ogura dan Minato. Badan Junko semakin lemah dari hari ke hari. Dia bertahan hidup dengan susu, malah tidak ada tenaga untuk menjerit meminta tolong. Januari tahun 1989, hari ke-41 Junko dikurung. Miyano keluar berjudikat, kalah hingga tidak tinggal apa-apa, penuh dengan kemarahan.
Dia teringat rumah Watanabe. Masih ada karung tinju. Lalu bergegas ke sana. Sebaik sahaja masuk ke rumah, bau busuk hampir membuatnya muntah. Dia membuka tingkap, mengeluarkan sebatang besi, berdiri di sebelah Junko. Junko terbaring di lantai, menghampiri kematian. Dia malah tidak boleh mengangkat kepala, hanya memandangnya dengan mata. Pandangannya penuh dengan keputusasaan. Dia tahu dirinya tidak akan terus hidup. Miyano memanggil rakan-rakannya, berkata sedang dalam mood buruk, mahu memainkan muzik. Mereka memainkan muzik yang memekakkan telinga. Sambil mendengar, memukul Junko. Mereka menyuruhnya bangun dan bergoyang. Dia tidak bergerak. Kemudian mereka memukulnya dengan batang besi, dengan penumbuk dan tendangan, mengikut irama muzik, seperti sedang mengadakan pesta liar. Dari pukul 9.30 pagi hingga pukul 10, Junko benar-benar kehilangan nafas. Mereka belum pasti menyiramnya dengan air sejuk 5 atau 6 kali, memastikan dia sudah mati, baru berhenti. Di dalam bilik, seketika menjadi senyap. Kumpulan itu panik, mula saling menyalahkan. Bukan saya yang membunuh, awak yang memukul terlalu keras, Miyano berkata. Bergaduh sekarang tidak berguna. Tiada siapa boleh lari. Kena cepat buang mayat. Mereka mencari sebuah tong besi untuk bahan kimia, mencuri beberapa guni simen dari tapak pembinaan, malam mencampur simen, memasukkan mayat Junko dan beg sekolahnya ke dalam tong, ditutup dengan simen, kemudian membuangnya ke tanah kosong. Junko Furuta hilang dari dunia begitu sahaja. Ibu bapanya menganggap dia lari dari rumah, masih menunggu dengan penuh penderitaan. Dan kumpulan syaitan ini meneruskan hidup mereka, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Setahun kemudian, akhir tahun 1989, kes ini mula berubah. Miyano dan Ogura, kerana merogol wanita lain di karaoke, ditangkap di tempat kejadian. Apabila polis menggeledah rumah mereka, menemui pakaian dalam wanita, mengesyaki mereka sebagai penjenayah berulang, lalu menipu mereka. Mengapa awak membunuh? Miyano merasa bersalah, menganggap rakan-rakannya telah mengaku. Tergesa-gesa berkata, saya tidak sengaja. Siapa tahu dia akan mati. Apabila polis mendengar, tahu ada kes besar, mengikuti petunjuk, Miyano mengaku segalanya, dari penculikan hingga rogol, hingga penyaksaan dan menyembunyikan mayat. Dia menyebutkan 6 rakan-rakannya, dan Ibu Watanabe mengaku semuanya. Polis berdasarkan pengakuan, menemui tong simen itu. Mayat Junko akhirnya melihat cahaya lagi. Di mahkamah, jenayah ke-6 orang ini didedahkan satu demi satu. Tapi undang-undang Jepun sangat lembut terhadap kanak-kanak di bawah umur. Miyano dihukum 20 tahun, Ogura 8 tahun, Minato 5 tahun, Watanabe 2 tahun. 2 pengikut lain, kerana tidak terlibat secara langsung dalam pembunuhan, dihantar ke rumah tahanan remaja. Ibu Watanabe, kerana tahu tetapi tidak melapor, dihukum 1 tahun. Hukuman seperti ini membuat ramai orang marah. Seorang gadis disiksa selama lebih daripada 40 hari, mati dengan sangat tragis, tapi pembunuh hanya dihukum beberapa tahun. Malah beberapa orang bebas semula selepas beberapa tahun. Adakah ini adil? Ibu bapa Junko, bagaimana mereka boleh menghadapi hasil seperti ini? Kes ini membuat saya tidak boleh tenang untuk masa yang lama. Tidak hanya mendedahkan kegelapan kemanusiaan, tapi juga membuat orang mempersoalkan had undang-undang. Remaja-remaja ini, mengapa begitu kejam? Adakah kerana kekurangan keluarga, atau kerana kelonggaran masyarakat? Junko sepatutnya mempunyai kehidupan yang indah, tapi kerana satu kesalahan kecil, melangkah ke jalan buntu. Kisahnya mengingatkan kita, bahaya mungkin ada di sekitar kita, dan syaitan-syaitan itu
Selalunya menyamar sebagai orang biasa. Yang boleh kita lakukan adalah melindungi diri sendiri dan melindungi orang-orang di sekeliling kita supaya tragedi tidak berulang. Cerita hari ini berakhir di sini. Saya kawan lama anda. Jika awak juga tersentuh dengan cerita ini, selamat tinggalkan mesej kepada saya. Perasaan awak. Jumpa lagi di episod seterusnya. Semoga dunia kurang kegelapan dan lebih banyak cahaya. Jangan lupa melanggan. Jumpa lagi di episod seterusnya.